Hari ni kita tengok jujur ke tidak budak ni. Indahnya suasana hari raya. Duit raya? Walau ada sampai duit raya. So ni cuba kita cek dulu ada berapa. 2,000. Siapa punya ni? Tak silap aku, rumah ni tak ada CCTV. Jangan nampak prank ke ni? Walau 2,000 mah. Ni boleh. Ya, ada sampul duit lagi atas meja. Alah, banyak duit ni. Ya ke? Banyak mana? Dia pun banyak ke? Boleh buat saya pengsan lah. Itu sebenarnya ayah nak uji kamu. Kamu ni jujur ataupun tidak. Ayah ni kalau nak menguji pun letaklah yang sikit-sikit macam RM10 ke. Ini tak, 2,000 terus. Mana maunya, mana tahan.